haid, nifas dan wiladah menjadi ilmu yang fardu ain. Maknanya diwajibkan tiap-tiap individu, laki-laki atau perempuan, mengetahui tiga perkara ni: haid, nifas dan wiladah. Orang laki-laki wajib kau tahu? Wajib lah. Bila tu? Apabila dia nak duduk dengan orang puan. Kalau dia tak mau duduk dengan orang puan, dia nak duduk seorang diri di laut, dia tak mau tengok orang puan, tak mau nikah. Kalau tengok orang puan, dia lari selalu. Maka dia tak wajib belajar bab haid. Tapi kalau nak bersama dengan orang puan, mana nak nikah, ingin berumah tangga, maka wajib dia kena tahu bab haid, bab nifas, bab wiladah. Kerana perkara ini perkara harian yang berkait dengan ibadah. Kalau tidak ada kaitan dengan ibadah, tak payah belajar, tak apa. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, at-taharatu miftahus salah. Taharah itu adalah anak kunci semayang. Kalau kita tak belajar bab taharah, biasanya kita akan jadi rosak semayang kita. Kebiasaan lah. Sebab tu kalau kita rasa kita nak bernikah, nak kahwin, belajarlah bab haid. Dan wajib kita ajar isteri kita pula. Bukan kita belajar bab haid untuk kita seorang. Wajib kita ajar isteri kita. Sebab bukan ustaz yang wajib ajar isteri kita, bukan muallim, bukan guru pelawak, bukan tok imam, bukan tok apa benda lagi tok. Macam-macam tok lagi lah. Bukan mereka yang wajib ajar isteri kita, suami yang wajib ajar. Asalnya. Jadi kita belajar. Kalau nak kahwin lah. Macam orang nak berniaga lah. Kalau dia nak berniaga, dia kena wajib belajar fiqh muamalat. Tak mau berniaga, tak mau buka kedai, tak ada masalah. Kita kalau orang yang nak berkahwin, dia kena tahu benda ni. Di antaranya ni 3 perkara. Kita ulang sama 8 perkara yang keluar daripada kemaluan orang perempuan, seorang suami dia wajib tahu. Hukum dia sebab dia berkait dengan ibadah. Kalau tak mau kahwin tak apa. Baju biru nama dia? Nama dia? Ninja. Apa? Izar. Okey, sorry. Izar, ingat ninja ni. Izar. Baik. Nak kahwin lagi? Dah. Dah. Lepas tu tak mau kahwin lah. Tak mau dah. Belum tentu lah kata. Jangan kata tak mau dah, jangan kata gitu. Kita tak boleh lawan takdir. Kata takat ni dak lagi lah. Pasal perempuan dia mari. Tak ada yang dia. Nampak? Haji Asing nak kahwin tak lagi? Nak. Orang rumah dia mari tak? Kalau mari, jamu ni jangan buat gitu. Biasa kalau perempuan dia mari senyap je. Baik. Siapa yang nak berkahwin, nak duduk dengan seorang perempuan yang bernama isteri, dia kena tahu kan? Dia kena ajar. Haid, nifas, wiladah. Sebab apa? Sebab ratusan hadis Nabi tinggal di dalam kitab-kitab hadis kepada kita umat yang kemudian untuk kita fahami syariat. Tiba-tiba kita tak belajar, tak mau dengar apa semua. Seolah-olah sia-sia Nabi SAW beritahu kepada sahabat tulis pada tulang, tulis pada kulit. Imam Bukhari, Muslim, imam-imam yang lain tolong hafal pula, tolong buat kitab pula, kita tak belajar. Jadi bila haid wajib mandi. Masa mana wajib mandi? Bila kering darah. Kita kena ajar isteri kita masa mana dia wajib mandi. Bukan haid tu wajib mandi. Tapi dia tulis sini haid. Maksudnya suci daripada haid. Nampak? Hatta yathurna fa iza tatahharna. Jadi tak bolehlah ni orang perempuan ni ada larangan-larangan. Sampailah mereka ini kering darah haid. Fa iza tatahharna, Tuhan kata apabila mereka telah melakukan mandi, setelah daripada suci, mandi dulu. Jadi kita kena ajar dia. Haid ni lagu ni. Sekurang-kurang haid selama-lama haid, sebab ramai orang perempuan yang tidak tahu. Dia kira darah merah haid. Merah haid. 2 bulan lebih ada semayang. Faham tak? Mak dia tanya, dah mana mak 2 bulan lebih nampak tak semayang? Anak dia jawab awet-awet. Kita uzur mak. 2 bulan lebih mudah. Mak hari tu 4 bulan. Pasal apa? Pasal tok dia ajar mak dia lagu tu.
Kalau tubik darah tak payah mayang deh. Gitu. Mana kalau tubik 8 tahun. Ini masalah. Dah tak belajar. Tak, padahal maknanya kalau darah tu straight 15 hari, golik 7 hari, pakai golik 7 hari, hak lebih pada 7 hari tu pakai darah istihadah. Tak, hak jadi perempuan hak mutahayyirah, tak, hak ghairu mutahayyirah, hak mumayyizah, macam-macam pesing. Ajar dah lagu ni. Dia pakai darah, tak semayang. Padahal selama-lama haid 15 hari. Suami yang wajib ajar. Sebab tu bila kita berkahwin, kita masuk dalam bilik. Dia lepas kahwin dia ngata tak. Kalau panggil sini panggil benda ngata ke tahu. Kalau tu anu dia panggil ngata. Lepas nikah dia panggil ngata. Anak tu dara wak gi rumah orang lelaki. Jangan anak orang lelaki wak gi rumah orang puan, tak kena. Gitu maknanya ngaku kalah awal-awal lagi. Hak betulnya sunnah bila kahwin anak dara wak gi rumah pengatuna. Faham? Dia gitu. Jangan ambil orang lelaki wak gi rumah opang dulu, maknanya serenda dulu awal-awal. Aku dak lawanmu, memang queen control. Faham? Jadi kita banyak balik lah ni. Kita tengok belik bila kahwin hak lelaki atau rumah opang dulu. Tak kena. Orang perempuan atau rumah lelaki dulu. Ini cara sahabat. Yang betul kena pusing balik dah. Betul dah adat orang tua-tua, dia tak semestinya adat tu dia betul belaka. Dan jangan kita buang semua adat. Kompas kita Al-Quran dan Sunnah. Bila mana-mana adat, sama ada hak orang muda, hak orang tua, hak dulu, hak sekarang, bila bercanggah dengan sunnah, sekalipun benda tu haram atau makruh saja, maka kita takdimus sunnah, dulukan sunnah. Jadi kita betul balik adat tu. Bukan marah nikah, jadi kita betul dulu, atau pengantin lelaki rumah perempuan, atau pengantin perempuan dulu rumah orang lelaki. Baik, datanglah isteri kita. Isteri kita pun masuk dalam bilik. Pertama kali nikah ni. Tanya dulu soal-soal ni. Duduk molek apa semua, tanya haid berapa hari sebulan. Tak ada masalah istihadah. Suruh ngucap lagi dua kalimah syahadah, tengok comel ke tak. Suruh baca Fatihah. Tak, jangan pegang ni. Kita main nak jerbas lalu. Faham tak? Tanya hak tu dulu. Ni orang-orang dulu, tok-tok guru pesan. Ajar, maknanya tertib sangat. Islam ni begitu indah. Tanya dulu haid berapa lama. Kalau kita haid tak lama kita bang, 15 hari sama. 15 hari minta balik 4,000. Faham tak? Pasal barang belanja 6,000 rugi. Baik 2,000 je mung. Faham? Sebab kalau haid lama rugi, ria belanja mahal. 6 ria sudah. Dia gitu. Kalau hak 8,000 12,000 mas kahwin, sehari je haid. Ke guna je sini. Mu anggut sama kalau bak ni. Muka-muka rapun anda nampak. Baik. Tu masalahnya. Biar faham. Dah kalau tak faham, dia tengok darah ada tak semayang. Tengok ada darah, tak semayang. Masuk 18 lagi, ada darah. Tak semayang semua. Padahal bereng ni Aisyah, Ummu Salamah, Ummul Mukminin hak lain pesan kepada sahabiah perempuan tak tentang hukum-hukum haid, hak mana istihadah, nak buat macam mana. Dah kita tak belajar, tak reti. Mari dengar tak apa dah. Dengar tak apa dah, bukan kena tekek. Kan ada orang buat ambil tekek luar. Tak kena tekek pun. Kalau kata 50 riyal apa wajib bayar. Jangan main-main. Katakanlah ustaz tu tak boleh, dia kalau nak panggil dia kena bayar 50 riyal mari di rumah. Wajib bayar benar. Pasal apa? Menyempurnakan akidah kita, menyempurnakan syariat kita. Kalau nak kira lah. Tapi lain ni kalau begitu payahlah nak bayar. Malaikat ilmu dunia, matematik 45 riyal. Sains 60 riyal. Bahasa Inggeris 80 riyal. Banyaknya. Ajar anak ni atau kat tok guru mengaji Quran, daripada anak tak kenal alif betul sampai tamat Quran. Weekend blackout sudah 4 tahun. Tok guru 2 kali buat gigi. Faham tak? Kan blackout sudah. Dah lah selah. Cak orang 2 pula. Kena pergi jahit pula tepi mampu 4 riyal. Itu kata akhir zaman. 4 tahun 5 tahun ajar anak daripada alif betul sampai khatam weekend blackout 8 riyal. Tu pun bukan dia beli, dia pikul orang mati tadi. Faham tak? Bahang tu pergi ke tok guru anak dia.
Nah, kali tuition siap bayar 80, 90, 150 menenggak. Tak? Jadi sekadar mana kita letak harga ilmu akhirat, ilmu agama, sekadar tu Tuhan beri pada kita. Kalau kita letak harga mahal, Allah beri banyak pada kita. Kita letak harga lain hak mahal, Tuhan beri hak lain. Haid dan nifas. Jadi haid khabar sama ada orang puang, tak ada orang puang sini tak? Ada. Mana tak lapor? Dia tak boleh kata parak kan? Peringat sikit ni, ni saya ni babah hak mau. Laju je. Lepas bang boleh sambung balik tak? Boleh. Kita berhenti pukul 11 boleh? Boleh tak? Nak tunggu? Aku nak balik, mu tunggu kat sini. Jadi haid ni nak tahu berhenti lagu mana? Aisyah radhiyallahu anhuma ajar wak masuk perca kain dalam farak. Duduk masuk perca kain. Sekarang ni lebih mudah. Duduk sembuh air dalam kemaluan, tak? Biar dulu sekejap, wak masuk putih kapah. Jangan masuk dalam hilang kapah-kapah. Wak masuk sikit. Lebih kurang seruas anak jari. Faham baik? Lebih kurang seruas anak jari ni. Wak masuk. Keluar tengok ada merah lagi, tunggu 5 minit. Wak masuk ada lagi haid. Dia panggil ngujung-ngujung. Kalau kita tak cucung air takut darah haid hak sebelum maghrib tadi, hak tadi dah. Cuma dia lekat biar kerek tu, kita wak masuk takut kata hak baru. Jadi kita cuci dulu. Faham tak Bila dah tak ada, keluar putih sebagaimana maknanya tadi masuk, keluar putih juga, hukumnya cuci daripada haid. Bila suci daripada haid, mandi. Mandi. Bila mandi wajib semayang. Dah qada tak payah. Melainkan bahasa mari haid hari tu kita tak dang semayang. Dah duduk dalam waktu. Tu kena qada. Ramai orang perempuan tak sedar. Dia gini, semayang awal waktu tak wajib. Jangan habis waktu sudah lah. Katakan masuk waktu zuhur pukul 1 suku. Masa masuk waktu zuhur tu dia tengah goreng ikan. Takkan nak semayang lagi. Dah haid lagi. Lepas dia pun orang dalam hati pukul 2 lah. Pukul 2 lah. Pasal pukul 1.45 kat lagi nak basuh kain sekejap. Pukul 2 nak semayang. 1.50 haid. Lepas kering darah kena qada. Ramai orang perempuan tak qada tau. Dia pakai direct tu. Pakai offside curi ayam. Bukan kata kad kuning, kad merah tu kena. Ramai orang tak faham bab ni. Padahal dia masuk dalam waktu dah. Dia belum lagi semayang, tak berdosa. Afdal semayang awal. Tapi tak dah nak semayang, mari pula haid. Kena qada lepas kering darah. Suami kena peringat ni. Malam pengantin tu nak bodoh. Malam nyambuk tu. Tanya itu ni lebih kurang. Jangan tanya panjang apa pukul 3 pagi. Mana tanya lebih kurang 10 minit. Hak-hak agama benda-benda yang mustahak. Suruh mengucap, baca Fatihah sekali. Dia baru comel buat lagu tu. Ada buat gitu tak Haji? Dulu. Ada? Iya kedok kontrol warak mo. Kalau ya alhamdulillah. Ada buat gitu tak ni? Tak buat Izam? Tak buat. Tak apa, buat hak bini nombor 2 kat gini. Dia gitu. Dia kalau kita dia nikah seorang ni macam pakai selipar lah. Kalau sebelah jadi rayok jalan. Faham tak? Dia kena bakar 2 belah. Mana Tok Imam? Tok Imam pun takut kau. Jangan marah dia. Saya berigu lah. Kalau 2 belah baru sedap jalan. Adalah. Jadi keluar keputih kapas tu kering mandilah. Mandi daripada haid, bersih tubuh macam mandi junub, rata air sailanul ma' ala jami'il badani, ratakan air pada sekalian tubuh. Maka terangkat hadas. Ada apa-apa, boleh semayang, boleh apa. Nama apa? Alim Najimuddin. Kahwin lagi? Tak kahwin lagi, tak apalah. Ni baju hitam nama apa? Rostam. Rostam. Kahwin dah? Belum lagi pula. Habis tak kahwin belaka ni. Tak apa, tak payah soal. Baik. Nifas ini darah yang keluar kemudian daripada beranak. Nampak? Ad-damul ladzi yakhruju min rahimil mar'ati akibal wiladah. Kata ulama-ulama fiqh, dia buat definisi lah. Darah yang keluar daripada rahim wanita selesai daripada habis keluar anak, dia panggil nifas. Masa tengah beranak bukan nifas.
Bila habis dah keluar anak, ada darah dia panggil nifas. Akibal wiladah, selesai daripada wiladah. Wiladah ni selesai daripada habis keluar juzuk anak. Darah masa sebelum beranak bukan darah nifas, bukan darah haid, melainkan darah itu sampai sehari semalam dan dia putus sebelum daripada darah sakit nak beranak. Darah belaka, sebab tu kita kena kenal. Dia sakit nak beranak, keluar darah nak 3-4 jam, dia kata haid, bukan. Sebab sekurang-kurang haid 24 jam. Nah, katakan dia keluar darah haid 24 jam atau 2 hari, lepas tu berhenti sekejap, lepas tu sakit nak beranak, keluar darah, hak tu bukan haid. Yang 2 hari sebelum, hak tu haid. Benda ni kita nak rayak, nak khabar ni supaya kita faham. Bila kita faham agama, mudah. Apa-apa pun bila kita faham, mudah. Tak usah kata agama, dunia mudah. Jalan raya kita faham, lepas kat ni kau ni pula, mudah. Ni sampai kat junction baru nak tanya orang, jadi payuh. Nah, tu nampak. Sebab kita kalau tak faham, darah dia kira nifas sama. Nifas ni bahan haid. Nah, darah yang masa tengah beranak dia keluar darah. Anak keluar kepala dulu. Sambil keluar kepala tu keluar darah. Darah tolak kata setengah ulama. Nampak? Masa sakit tak lagi beranak lagi keluar darah. Darah pasak kata ulama. Nah, habis dah keluar anak baru keluar darah, tu nifas. Hukum lain-lain. Nah, dia tak sama. Masa haid, masa nifas tak wajib semayang. Dan kalau semayang juga haram menurut pandangan jumhur ulama. Terus tebang juga haram, boleh dosa saja. Nah. Jadi maksudnya kalau baru keluar kepala, kaki ada dalam perut mak dia lagi. Bukan darah nifas. Pasal darah nifas disyarat akibal wiladah. Habis keluar anak baru keluar darah nifas. Keluar dah seorang anak duduk luar dah, Messi pegang dah ni. Nifas ke tak lagi? Hak darah keluar pula. Belum tentu kena ada seorang kita lah. Kalau ada seorang lagi kembar. Kalau ada kembar baru keluar seorang. Nak seorang diri dalam perut keluar darah, bukan nifas. Kalau ada 2 dalam, kena keluar 2 orang anak, selesai dah, baru dia panggil nifas. Nifas bermula daripada masa tu. Nak kembar 6, kembar 5. Maknanya keluar dah 5 kembar 6. Messi kata hak ni sekali keluar malam esok. Tak? Tengok pada cara dia malam esok. Lepas tu antara sekarang sampai esok keluar darah, bukan nifas. Pasal apa? Tak keluar lagi ni. Ada seorang lagi budak. Contoh. Dia lagu tu. Bila keluar nifas, mulalah menghentikan semayang. Dah masa beranak tak ada kait dengan tak wajib semayang. Kita dimaafkan tidak semayang kerana uzur. Faham? Kerana sakit tak boleh nak semayang. Masa sakit nak beranak tu, katakan mari sakit pukul 4 petang. Orang pembang waktu asar tak boleh nak semayang. Lepas maghrib beranak jadi nifas, maka asar tu wajib qada. Pasal apa? Dia wajib semayang. Masa tu belum ada nifas. Faham? Dia cuma sakit nak beranak, uzur dia. Dalam sakit tang lagu tu. Sebab tu kalau kita belajar jadi mudah. Belajar jadi mudah. Apa-apa pun lah. Dunia ni kalau kita belajar jadi mudah. Kalau kita nak lebih lagi dalam bab agama atau akhirat, kita kena pakai saat ni lah, bersungguh-sungguh. Kena sungguh-sungguh pula. Dalam bab agama, kalau sungguh-sungguh nak dapat sebagaimana jadi ulama, jadi tuan guru, jadi tuan imam apa semua. Dunia kita kok. Kalau kita main sokang, main bebek kurang je, jadi wakil kapung je lah. Kalau jenis main sungguh apa semua, wakil stik. Nampak tak? Wakil stik 5,000 sebulan gaji. Main kapung gitulah, division 16. Mana lawang tu kapung ni, lawang kapung ni. Dia susu Cak Junjung 3 pok. Faham gitu je lah. Boleh kucai di rumah. Akhirat gitu juga. Kita tengok ulama-ulama dunia daripada dulu sampai sekarang tidak ada jadi ulama dengan ilmu tajalli ada. Nampak? Mula semua dengan al-ilmu bita'allum, dengan belajar. Belajar tu bersungguh-sungguh. Gitu. Kalau kita sungguh, kita lebih. Tu penyanyi yang nak naik sampai ke taraf penyanyi top superstar antara bangsa.
Dia kena nebeng sungguh kok. Kalau mak lebih kurang nyanyi kapung dah dalam stik pelda. Selagu 6 yang setengah boleh. Nak 2 lagu 13 ya. Gitulah kalau hak tok punya, hak sungguh menebeng punya, hak sehati sejiwa menjiwai lagu hak dia nyanyi. Nak selagu 5,000. Mari 3 lagu 16,000 kau bayar. Nak. Jadi biar sungguh-sungguh sikit. Nak. Tapi Allah tak tanya kita kenapa tak jadi pandai. Allah tanya kita kenapa tak pergi dengar. Tu saja. Kita pergi belajar dah tapi tak pandai juga. Umpama pergi belajar Quran dah, 6 orang guru dah. Tak boleh nak buat benda duk guru. Sirata labi juga. Faham tak? Tak takut nak buat. Tok Imam pun pening kepala. Tengok muka dia tidur terus Tok Imam. Faham tak? Pasal apa? Keras lidah dia macam ke tiang masjid. Dia terlepas dah. Sebab apa? Allah tak tanya kenapa mu tak jadi qari, kenapa mu tak jadi ustaz dak? Kenapa mu tak pergi? Itu saja. Bila kita pergi dah, kita menunaikan kewajipan. Ada orang pandai, ada orang tak pandai. Nah, belajar kita juga. Kalau semua jadi ustaz belaka nyanyi. Nah. Baik. Kelima, wiladah. Wiladah ni makna beranak. Beranak, keluar anak tu dipanggil wiladah. Lepas tu dibuat pecahan lagi oleh ulama-ulama. Kalau kandungan itu bawah daripada 6 bulan dia panggil gugur. 6 bulan dah cukup dan ke atas dia panggil beranak. Kerana sekurang-kurang hamil 6 bulan. Sekurang-kurang hamil 6 bulan. Sekurang-kurang anak itu dibangkitkan di padang mahsyar 4 bulan. Sebab tu kalau anak kita dalam kandungan 4 bulan dah cukup, matilah. Kena letak nama. Ini selalu kita pesan. Pasal ramai kita tanya ibu apa, dia tak letak nama. Dia kata tak letak nama ustaz apa? Dah baru 6 bulan. 4 bulan ke atas letak nama. Ingat tu. Beritahu pada isteri, beritahu kepada kawan-kawan, kandungan tu dah sampai 4 bulan, letak nama. Kalau dia matilah, mama hidup memang letak nama. Kalau mati, mati dalam 4 bulan setengah, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, beranak mati, letak nama. Kalau tak letak nama nak panggil apa? Nak panggil awang. Kena panggil apa? Jong. Mesti kena ada nama. Tak sampai 4 bulan, budak tu tak bangkit padang mahsyar. Tak susah-susah. Kerana belum hidup. Sebab tu berlaku khilaf di kalangan ulama masalah menggugurkan kandungan, masalah 4 bulan ataupun belum sampai 4 bulan. Dia hukum lain-lain. 4 bulan ke atas ijma' ulama. Tak sampai 4 bulan berlaku khilaf di kalangan ulama. Dia kait dengan 4 bulan. Kita kena faham ni semua berkait dengan seorang perempuan. Jangan suka nikah atas seronok nikah. Boleh gandang bini. Betul dah seronok. Ni belajar dulu. Bukan makna belajar sampai 10 tahun baru bini. Dah, makna sambil belajar sambil nikah. Jadi faham. Boleh bini pula nak ajar tak kerti. Bawa dengan bini-bini. Biar dengar sini. Bini kata tak ambuh bang, nak tengok muzik. Kekok kepala 3 uti. Biar bunyi kekuk gitu. Mu tak ambuh ya, mu jahil aku tanggung. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kalau mu jahil, mu masuk neraka. Sebab aku tak boleh nak tarbiyah mu, ngaku masuk neraka. Aku tak ambuh. Nampak? Tengok sekarang. Nak tengok sekarang. Balik daripada masjid, balik kuliah boleh tengok. Macam-macam channel dia. Tapi orang nyanyi dia usah tengok lah. Tengok ni bagus. Animal Planet. Beruk gocoh dengan buaya. Tu. Tu bagus tu. Nampak? Tafakkaru fi khalqillah. Masuk dalam hadis. Nampak? Buat kajian. Tengoklah, renungkanlah kejadian Allah. Masuk juga tu. Tengok benda ni ustaz. Tengok drama siapa dak mari kuliah, siapa dak mari masjid. Ramadan baru ni penuh habis. Bukan kata kuatan lah. Kalau sini tak tahu. Kalau lihat Terengganu Ramadan penuh. Muka dak ada mari surah mari. Ramadan tarawih. Muka dia kalau duduk kat kolah surah dak matching. Faham tak? Dak sekong. Dak haji mari sengih biar surah. Ni manusia akhir zaman. Tapi bila dah habis Ramadan tak ada, ngetupak-tupak hilang. Tinggal Tok Imam pula. 3 orang mayang subuh. Nampak? Makmum. Tok Imam, Tok Bilal nak lari. Cirit-cirit. Faham tak? Tinggal 3 orang makmum. 3 orang makmum. Cicok naik kau. Ramai cicok pada makmum. Ni masalah. Bila Ramadan apa penuh? Terawih kau sampai gema ni. Sallallahu alaihi. Bunyi. Ramai surah ni, ramai masjid ni. Sekarang ada.
Padahal tarbiyah Ramadan, tarbiyah untuk bila kita 11 bulan lepas bulan kursus Ramadan, kau orang mana? Dah. Nak. Jadi insya-Allah ya, biar kita ramai semua, tiap-tiap malam kita mari semua. Jangan nanti Tuhan nak bayar gaji baru kita nak mari. Nak. Jadi malam ni orang yang mari alhamdulillah dia dah nak fitih. Bukan nak benda. Kerana kita nak imarahkan masjid, menghidupkan masjid. Inilah kubu terakhir umat Islam. Kat lain semua telah dicerobohi belaka. Dalam masjid, dalam surau saja tak ada benda-benda maksiat. Hak lain habis dah. Supermarket maksiat, tepi jalan maksiat, dalam bas mini pun maksiat, dalam kereta api, dalam train, dalam apa macam-macam. Tinggal masjid, tinggal surau. Rumah kita maksiat habis dah. Masjid surau lah kubu terakhir umat Islam. Untuk kita masih lagi dapat mengharapkan rahmat Allah Taala turun, pakat-pakat mari belaka. Yang kelima, wiladah. Baik, wiladah itu maknanya melahirkan anak. Beranak, orang Arab panggil wiladah, kita panggil beranak. Jadi ingat, kita pesan balik, kalau anak kita mati 4 bulan ke atas kandungan, letak nama. Letak nama. Baru tanam. Letak nama lagu mana? Ayah yang letak nama. Sunat kita menghadap kiblat, ambil wudu, menghadap kiblat. Kita baca Al-Fatihah sekali, kemudian kita selawat sekali, kemudian kita kata, aku namakan anak aku yang meninggal dunia tadi sebagai si Fulan bin si Fulan. Nampak? Dan jadikanlah dia sebagai harta pertaruhanku pada hari bertemu aku dengan Tuhanku nanti. Kata gitu. Letak nama gitu. Senang. Walaupun anak kita mati lama dah, katakan 2 tahun lepas anak kita mati umur 5 bulan dalam kandungan, umpamalah, balik lagi letak nama. Faham tak? Boleh letak nama dah. Bukan kata hari mati, malam ni baru kita dengar, balik lagi letak nama. Ngadap kiblat, bincang molek nama apa? Ngadap kiblat letak. Pasal dia akan dibangkitkan. Sebab apa? Sebab bila dah 4 bulan tiup roh. Tiap-tiap yang tiup roh pasti hidup di padang mahsyar. Hak tak tiup roh, dia tak akan bangkit. Faham? Letak nama baik-baik. Dia tak tahu ke jatang tina, laki ke puang tak tahu. Ulama pesang belaka dah. Kalau tak tahu laki perempuan, letak nama yang boleh pakai laki perempuan. Seperti nama Talhah. Laki boleh, perempuan boleh. Talhah. Nampak? Mu'annas lafzun. Lafaz mu'annas. Tapi makna muzakkar. Boleh nama perempuan. Kalau anak kita perempuan, boleh Talhah. Pasal ada termerbutah. Termerbutah tu biasa orang perempuan. Tapi maknanya laki-laki boleh juga. Ingat. Bila ni letak nama pakai buku majalah. Masa mengandung 7 bulan tu, duduk kekek malam-malam tengok ke bini dia. Mengandung 7 bulan, anak 2 bulan ni nak tubik ni. Ibu muda. Ingat ke cari buku nama-nama indah dalam Islam? Buka je RTB cari nama. Faham tak? Berat nanang. Majalah dia. Hak nama buah majalah dia. Majalah? Mangga. Mangga. Minat kau berapa minit lagi? 8:10 tau. Insya-Allah kita bang 8:10 baik. Buka majalah mangga, majalah buah pelang, macam-macam lah. Tak ada kena-mengena pun. Bubuh nama-nama Allah sebagai hamba Allah, nama-nama sahabat laki-laki, sahabat perempuan, nama ulama, ataupun ambil kamu-kamu Arabi. Sekarang banyak. Buat nama-nama, dibukukan dah, beli 5 rial 6 rial, cari nama-nama yang baik. Baik. Selesai dah. 5 perkara ini wajib mandi. Yang pertama mati, yang kedua janabah, yang ketiga haid, yang keempat nifas, yang kelima wiladah. Biladah ni bila tidak ada darah. Tak ada darah, mandilah. Biasa adanya wiladah dia ada darah. Nampak? Bila beranak dia ada darah nifas. Jadi tak mandi lagi. Selesai kering darah nifas, macam buat kapah pada darah haid tadi, maka kita mandilah. Gini, katakan masuk waktu asar kita tengok darah tidak ada. Kita tak apa, tak semayang lagi. Kita taruh satu waktu. Ulama fiqh kata dimaaf kita tak semayang asar pasal kita takut ada sikit lagi. Lepas orang bang asar kita tengok kapah putih tak ada. Boleh taruh sampai maghrib, tak semayang asar dengan niat takut ada lagi darah. Baik.
Masuk maghrib tak ada dah. Qada asar tadi tak berdosa kita tinggal asar. Kerana masalah penghujung darah bagi perempuan yang haid biasanya diberi maaf lagu tu. Dah. Kemudian pasal yang seterusnya. Bermula fardu mandi itu dua perkara. Jadi bila dah tahu dah benda makna mandi, apa benda yang menyebabkan kita wajib mandi, maka kita nak tahu pula rukun-rukun mandi. Rukun semayang 13 harap. Rukun Islam 5. Rukun iman 6. Rukun syahadah berapa? Khabar sama dah. 4. Rukun tayamum. Orang dulu tanya masa orang mari minta anak dia. Nak, kata ada ham dia ni mari ni. Saya ni gini. Nak, jadi anak pak cik ni dengar kabarnya tak ada berpunya lagi, saya nak masuk meminang. Jadi ayah lelaki dia tanya. Ni dia antara soalan. Rukun tayamum berapa perkara? Dia test market tu. Dah. Kita pun kata gini pak cik lah. Saya balik ngapal tu, saya mari tahun depan. Tak. Itu masalah ni. 6 minit masuk dah ni. Masuk dah. Jadi insya-Allah kita berhenti 2 minit untuk melaungkan azan dah. Insya-Allah. Baik. Kita sambung balik kuliah kita. Pasal bermula fardu mandi itu dua perkara. Setengah kitab dia kata rukun mandi. Dalam kitab ni dia kata fardu mandi samalah. Maknanya benda yang mesti ada ketika melakukan ibadah mandi. Mandi ni satu ibadah. Ibadah khususiah. Ada ibadah yang umum. Umpamanya kalau kita niat kerana Allah, maka jadi ibadah. Macam kita beli motosikal, jadi ibadah. Kalau niat nak pergi masjid, niat nak bawa orang, tolong orang pergi hantar situ sini, jadi ibadah. Tapi kalau tak niat, tak jadi ibadah. Tapi kalau macam semayang, mandi junub, puasa, itu memang satu ibadah dah, yang tertentu atas umat Islam. Baik. Yang pertama niat. Nawaitu raf'al hadas al-akbar an jami'il badan. Artinya sahaja aku mengangkatkan hadas yang besar daripada sekalian badanku. Dan wajib muqaranahkan niat. Muqaranah itu makna menyertakan niat pada tatkala mula-mula membasuh suatu suku daripada badannya. Yang pertama niat. An-niyatu mahalluhu fil qalbi. Ulama kata niat itu tempat di dalam hati. Jadi talaffuz bin niat, kalau kita lapar tu benda khilafiyah di kalangan ulama. Tasabbalahlah. Di pendapat mengatakan tak payah kata sahaja aku mengangkat hadas yang besar. Niat dalam hati sudah. Ada ulama yang kata sunat kata. Jadi mana-mana yang kita ikut boleh belakalah. Kerana ni pendapat ulama. Khilaf antara ulama dengan ulama. Ikut suka kita. Yang mana kita rasa ringan kita ikut tu. Sebab mereka ulama. Bukan khilaf antara seorang ulama dengan penjual skrin, tu lain. Antara ulama dengan ulama. Jadi kita kena faham benda ni. Jadi mudah. Begitu juga macam usolli semayang tu. Ada ulama yang mengatakan sunat. Ada ulama mengatakan makruh benda ni. Tidak disunahkan sekalipun. Jadi benda ni khilafiyah. Cuma orang yang tak mau kata usolli, duduk diam lah. Orang yang nak baca usolli, jangan marah orang tak mau baca usolli. Kerana benda ni tidak ijma' pun. Kena faham dia lagu tu. Yang baca usolli pula jangan lebih pada yang disuruh oleh ulama. Ulama kata baca usolli ni bagi orang nak membantukan hati supaya mudah ingat takbir. Dia pergi baca kuat, jadi ganggu orang pula. Usolli fardhul isya'i. Kawan sebelah tu hak takbir dah. Kacau. Mari dah datang ni. Jadi bahan dosa saja. Pasal kita kacau dia. Patut slow dah lah. Nak duduk sebelah usolli fardhul. Nak ingatkan hati saja. Ni kuat pula. Dia dah mari lewat. Usolli fardhul maghribi. Tergoyang-goyang. Dia main gitu. Kawan ni dah lah tak khasyuk. Baru lepas gocoh dengan bini pula kapuk pergi syuting gitu. Faham tak? Geluling untuk kamu. Jadi walaupun ada ulama mengatakan boleh baca usolli, jangan sampai tashwish, jangan ganggu orang. Jangan sampai ganggu orang. Takbir ganggu orang melampau sangat, jadi bid'ah. Bid'ah yang khabisah. Betul lah bukan bid'ah dalalah kalau takbir pelik ni. Kata ulama bid'ah khabisah. Bid'ah yang keji, bid'ah yang tercela. Kerana Nabi mudah.
Kata Ibnu Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qama ila salah qala Allahu akbar wa rafa'a yadayhi hazwa mankibai atau kama qala. Nabi SAW bila nak semayang, dia berdiri betul, dia angkat takbir, dia kata Allahu akbar. Nabi angkat ni tangan sampai berbetulan dua bahu je. Mudah sangat. Lepas tu letak. Nampak? Tangan kanan buat tangan kiri. Apa yang kita jadi payah? Bila lain daripada Nabi buat bid'ah. Nabi angkat Allahu akbar, cukup mudah. Nah, katakan payah sikit, maksudnya lambat sikit, tak apalah. Allahu akbar. Nah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah sebagaimana kamu lihat aku semayang. Sahabat guna perkataan lihat. Kita tak dengar sahabat guna perkataan ilmu. Sebagaimana kita tahu Nabi semayang dalam hadis-hadis yang sahih, gitu kita. Jadi bila kita tahu yang sahihnya Nabi akad berbetulan dengan dua telinga, tapak tangan belah bawah sama dengan bahu, apa kita buat lain pada tu? Ada orang dia akad bawah je. Jadi gitu. Nah, dak gerak. Allah. Dak gerak. Tu bila? Bukan sini, masjid lain. Faham sini okey. Faham tak? Dia akad dulu, dak gerak. Allah. Rupanya tak boleh gaji lagi. Faham tak? Jangan buat gitu. Dah? Nabi akad berbetulan gitu. Ada orang apa tinggi gini tu? Akad. Nah, jadi walaupun tak masuk neraka sebab dia akad tinggi lagu tu, tapi bid'ah itu khabisah, keji, tercela. Nah, macam-macam. Pasal apa? Pasal kita belajar tak mau, cari dunia mau. Bila orang ajar kitab fiqh ke kitab hadis, kita dengar, oh gini takbir, aku nak sama dengan Rasulullah, senang. Allahu akbar, tak boleh laju. Yang boleh laju Allahu akbar, tak berak. Nah, ni yang lebih pada hak. Tapak gini tak jadi. Tak jadi. Faham tak? Macam nak terjun kolam renang. Nah, awak pakah dia kak. Tu takbir otromeng. Agak ada tembok. Kalau tembok tengok mati habis tak bila. Nah, ni semua ni bid'ah. Aja tengok tak? Padahal senang yang aku semayang fardu isyak, aku semayang fardu maghrib, cukup mudah. Bukan selama tu ulama buat contoh niat. Sahaja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Contoh muktamadnya kata qasad ta'arud ta'yung saja. Nampak? Aku semayang fardu maghrib, lepas tu mari makmum ke dia, tak apa, cukup mudah. Nah, Allah sekejap aku semayang fardu maghrib, akbar makmum baru mari, tak ada masalah. Boleh lagi. Ni banyak sangat. Allah saja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat belakang tu imam. Jadi dia main gitu, tak masuk. Astagfirullah. Jadi benda ni diketawakan orang. Orang tengok Allah nyanyi sungguh. Tu bahasa akad. Macam-macam pesing. Jadi kita ni benda ni pasal apa jadi lagu ni? Pasal dah ambil daripada sumber. Sumbernya Rasulullah, sumbernya hadis. Tak ambil di sumber, pakai ikut-ikut orang. Tak jadi. Jadi ganggu orang pula. Setengah ulama kata jangan hadir solat jemaah orang yang macam ini. Pasal apa? Orang lain habis tak khusyuk. Dah khusyuk kalau kita duduk sebelah, dia mari baru mari. Memang kita duduk sebelah. Allah, pawai dah hari ni, pawai dah. Tengah ulama kata mereka golongan ni buat surah suku dia. Tu imam dia gitu juga. Tu imam. Faham tak? Barulah orang tak ganggu. Orang panggil surah mana? Surah waswah. Asal nak lebih pada orang, asal tak mau dengar orang kata, asal tak memperdulikan majlis-majlis agama. Ataupun nak lebih daripada orang. Masuk jarum syaitan jadi gitu. Lekat tabiat jadi darah daging, tak boleh nak berobat. Ingat dah, orang yang payah niat sebelum takbir. 2 mazhab wajib niat dalam takbir, 2 lagi mazhab daripada mazhab 4 boleh niat
belum angkat takbir, masih berdiri. Jadi dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama fiqh kata barang siapa yang payah nak masuk qasak taruk taknya dalam takbir, darurah dah atas dia, maka al-umuru idza daqat itasa'an. Imam Syafi'i kata bila dah terkepit tak boleh nak buat benda, longgarkan hukum. Taklid mazhab dua lagi, takbir niat sebelum takbir. Tu obat bagi orang yang waswas. Faham? Masih berdiri tu aku semayang fardu isyak makmum. Takbir nampak kebesaran Allah. Semua ulama fiqh kata sah belaka taklid lagu ni. Faham? Tu obat dia. Ikutlah. Ni kita khabar dah gitu. Dah ikut juga. Was-was juga. Nah, bila rawi obat tak mau makan. Dalam keadaan biasa memang kita ikut pendapat yang muktamad, niat dalam takbir. Tapi kalau darurah, ad-daruratu tubihul mahzurah. Nah, kaedah bila dah darurah, terkepit, terpaksa, maka dia angkatkan hukum yang tadi tak boleh, dilonggarkan jadi boleh. Nah, ni faham masalah ni. Baik. Niat mandi junub pun begitu juga, niat mandi wajib. Yang terbaik sekali sahaja aku mengangkat hadas yang besar, mari di dalam hati cukup. Bila nak angkat hadas yang besar, segala hadas haid, hadas nifas, hadas wiladah, hadas keluar mani, hadas jima' terakap belaka. Nampak? Yang tak wajib niat mandi apa? Siapa boleh jawab? Mandi apa tak wajib niat? Mandi mayat. Nah, mandi mayat tak wajib niat. Ini pandangan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Nampak? Bila tidak mewajibkan niat, maka pelakunya tidak disyaratkan Islam. Ingat tu kaedah. Bila benda tu berhajat kepada niat, pelakunya mesti Islam. Nampak? Sebab tu kalau kita semayang jadi tok imam, kita terikut tok imam kafir. Contoh. Nah, lepas salam baru tahu tok imam kafir. Kena qada. Apa suka? Katakanlah kita tadi dah mari semayang dah. Tok imam ditutup dengan kelubung. Tutup dengan kelubung. Dia pun salam. Assalamualaikum. Habis dah semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun tengok, tiger wu. Faham tak? Kena qada semayang. Faham tak? Pasal apa? Pasal kita cuai tak tengok siapa jadi imam tadi. Itu satu pelajaran. Dengar molek ni bukan guru ya. Ni fiqh. Al-fiqhu bermakna al-fahmu. Fiqh makna dia faham. Bukan pandai. Kita nak pandai ngaji. Benda pandai. Tak guna sekepeng. Nak faham. Bila faham boleh tolong orang lain. Nah, pandai kedai kopi ni tergitu tangan kapuk. Cerita aja macam-macam hukum tu bik. Siapa kapuk orang 2 kali gantung cabut habis. Tak mau. Kita nak faham. Jadi kalau tok imam orang kafir, wajib kita qada semayang. Makmum kena qada. Lepas semayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, tok imam orang kafir. Nah, dia subuh jadi tok imam. Habis satu masjid kena qada. Nampak? Tok imam tak payah qada. Qada kerana tok imam kafir. Faham tak? Faham tak apa tu? Begitu juga dengan tok imam gila. Tok imam orang gila. Nak? Assalamualaikum warahmatullahi. Dia berkata, mamak gila. Kena qada semua. Pasal apa? Pasal gila dia tu masyhur. Nampak? Boleh dilihat. Bila boleh dilihat, kita tak perhati daripada awal, tak jaga baik, kena qada. Tapi kalau kecacatan yang ada pada imam tu kita tak nampak, walaupun tengok dengan teropong tak nampak, tak payah qada. Ingat contoh tok imam junub nampak muka tok imam sama cung sengeh nak ke muka bila tok imam junub muka dia jadi kengung gitu, jadi macam jasmong. Tak sama ya. Benda tu mastur kata ulama. Bila mastur tersembunyi, kita ni dimaaf daripada tersalah mengatakan yang batin. Nampak? Jadi bila tu imam junub, pas mayang baru tahu makmum tak wajib qada, tu imam kena qada. Makmum tak payah qada. Sebab agama Islam agama yang tidak memberatkan kita memeriksa benda-benda batin. Tak wajib kita tanya tu imam. Nampak? Perkara-perkara yang seperti ini. Tapi kalau muka tu imam muka orang kafir, jangan kita ikut. Tapi kalau tu imam junub jangan tanya. Kan kita tunggu tepi masjid, tu imam junub tak? Tu imam kata sekali bah. Faham tak?
Jangan dah kalau gitu jadi huru-hara hari. Jadi kita i'tikad husnuzan ni biasa timah ni semayang, dia ada taharah. Nampak? Dia ada taharah. Jadi kita ikut dah tanya. Jangan bila Tok Imam kata betul sah, kita tanya pula. Mandi junub tak lagi. Faham tak? Tak payah tanya. Bila Tok Imam selesai semayang baru teringat, Allah aku dah ingat mandi junub pula. Dalam hatilah. Maka Tok Makmum tak payah qada sah semayang. Nampak tak? Tok Imam kena qada. Tapi jangan khabar ke makmum. Kan buat pengumuman pula. Pengumuman, saya sebenarnya baru lepas jimat tadi tak ingat mandi. Faham tak? Jangan kata. Jangan buat gitu Tok Imam kacau gitu. Jadi komang sepandang sangat jadi Tok Imam tak payah khabar buat diam gitulah. Tak buat slow balik siapa kat gelak kan tumbur laju. Faham tak? Gitu tak apalah. Faham tu. Jadi bila kita niat masa mana mula-mula kita mandi. Mandi ni kalau hak sunat letak air tapal dulu sunnah Nabi ikut ittiba'us sunnah afdalu. Ikut perbuatan Rasulullah paling afdal. Nabi sunat air belah atas lu kena. Kalau jenis jiru belah atas lu. Nak ambil sunat. Kalau nak ambil wajib saja belah kaki dulu tak apa, basuh kaki dulu niat mandi junub. Tak ada masalah. Tak. Tapi sunnahnya afdal sekali belah atas dulu. Kalau jenis pai ujang tu. Buka pai ujang tu biar kena di kepala niat. Ni muqaranah. Faham baik. Kita ulang-ulang sama ramai orang yang bersuah. Membazir-bazir jadi bid'ah pasal dia nak muqaranah tu sama point second dia. Air kena kepala dengan masuk niat. Tu jadi teruk. Maksud gini ulama kata jangan kita niat dulu baru mandi. Jangan mandi dulu lepas mandi lak baru niat. Maknanya bila kita mulakan mandi qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, kita qasad mengerjakan sesuatu sambil mula kita berbuat, kita buka air, kita jiru air kena tapal. Bila air dah kena kepala, kita pun startlah berniat. Aku mengangkat hadapan besar, aku menunaikan fardu mandi, aku menunaikan mandi yang disuruh oleh agama, aku menunaikan mandi wajib dan seumpama niat-niat yang membawa maksud yang sama. Jadi bukan mana seketak, bila seketak payah. Air nak kena di dahi, kena di kepala, kita nak sahaja gitu. Pening kepala kita. Duk main gitu. Sahaja gitu. Setan kata air dulu niat ke diang. Tak jadi pula buat semula. Sahaja duk main gitu je. 3 jam setengah duk dalam tu. Ada sampai 3 jam mandi junub. Dia tahu dah nak pergi kerja awal pukul 7 nak keluar dah. 6.30 nak semayang subuh. Dia bangun pukul 3.30. Pasal apa? 3.30, 3 jam, 6.30. Ada 6.30. Mandi junub pun 6.30. Orang basuh tiala tak apa sejam. Tiala hak panjang basuh 40 minit je selesai suti tiala. Ni kecil orang 3 jam. Ni masalah tak mau belajar. Dengar balik. Duk main nak duduk sama sahaja duk main gitu. Bila masuk dah niat, siku pula syaitan kata siku tak kena siku. Siku pula. Kaki pula tak kena. Macam-macam. Bila rata dah habis dah, sejam dah, rata habis mandi. Syaitan kata mana? Apa mu niat mayang raya? Pula dah. Jadi sejuk gitu duduklah dalam bilik air sejuk gitu. Lala 6.30 baru tubik. Kecup habis kaki-kaki. Masa baru nikah saya lapang ni saya 3 kaki. Cek bahan di air. Kalau duduk seorang tak apa. Lantak lagi lah dah mu 3 jam mandi. Dah kena ada duduk tupang rumah tok tua. Tok tua junub juga. Dah umpama je dah. Dah nyanyi tok tua masuk 6.30, 9 suku dah tubik lagi. Tok tua was-was kau. Ni masalah. Jadi kalau sebenarnya kalau kita pandai sekejap saja. Nabi mandi air segatang, ambil wudu air secupok. Tu sunnah Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikut aku dalam segenap segi kasih sayang Allah tetap dapat kepadamu. Nabi dah kata yuhibbu, Allah dah kata yuhibbu, yuhibbi mati dengan ber tu. Nampak? Kerana jadi jawab bagi perbuatan yang di depan, syarat yang di depan. Yuhbib kalau ngaji nahu mati gitu, jawabnya garanti Allah kasih pula kepadamu. Nampak? Ikut Nabi. Kita boleh buat tak ambil wuduk air sebotol, satu benda satu cupok? Boleh. Payahlah sikit pasal kita dah lama dah ambil air sebeledi. Mandi junub sekerat lori. Satu gantang Nabi mandi junub kerana tidak membazir.
Mandi junub. Nak janganlah bau-bau itu mandi biasa. Mandi biasalah. Tapi taklah mesti kita buat segatang. Nak khabar Nabi ni tidak membazir. Kita buat 2 gatang okey lagi. Nak, ni siapa mandi junub apa? Nak, siapa kat 2000 liter dia seorang. Nak ambil wuduk saja orang lain tayar awal. Tu imam tayar awal. Cokeng gitu tangan. Dia dah habis lagi. Siku. Basuh habis seluar baju ni. Nak, bila naik tayar akhir. Baru nak takbir, Assalamualaikum, balik awal tu dia. Nyanda di tiang masjid. Nak, air lagi parok rugi. Basuh habis, baju habis, kotor habis. Nak, pasal tak faham. Jangan lebih-lebih. Bila kita faham fiqh, faham syariat, mudah bagi kita. Nak, buang air besar, basuh. Air satu kolej sahaja. Sekolej tu boleh buat basuh begok. Sekolej air tu mutlak. Kita boleh 2 beledi. Dah. Tengah berok jiru dah. Jiru. Dah selesai lagi. Dah kena kaedah. Satu kolej saja. Sebab apa? Tempat keluar besar tu. Betul tak? Ke besar talang lubang. Besar tu je. Dah besar tu tak padang sekolej. Padang dah tak? Pasal kita dak amal. Bila kita faham jadi mudah. Kalau kita faham. Kalau kita faham, kita kecing, kita tak basuh. Kita berok, kita tak basuh. Kat gira rabang, kita ambil wuduk. Baru pas ambil wuduk, baru kita basuh, baru kita semayang. Boleh tak? Boleh tak? Kita sakit perut, kita berok. Lepas kita berok, kita tak basuh. Kita pergi mesyuarat dulu, umpamanya. Lepas tu kita ambil wuduk. Lepas ambil wuduk orang bang, kita pergi basuh berok. Boleh tak gitu? Semayang. Apa tak ni? Dia syarat kena ambil wuduk ke dia? Tak syarat. Tak syarat tak? Kita buang air, lepas tu tak basuh. Kita ambil wuduk dulu. Lepas ambil wuduk, bila orang bang kita nak semayang, kita basuh wuduk. Kita basuh istinja. Boleh tak? Apa tak boleh? Boleh ya. Dah kita wuduk ada dah. Nampak lagi? Tu fiqh. Tak nampak? Kan jadi bingung lagi. Kita berok. Beroklah, apa berok? Kita dah basuh. Kita ambil wuduk. Faham tak? Ambil wuduk. Lepas pada dak istinja, ambil wuduk dulu. Lepas ambil wuduk, baru kita istinja. Baru basuh berok. Lepas basuh berok, semayang. Dak ambil dah wuduk. Boleh Pasal kita tak berok dah, kita basuh ke? Wuduk ada dah. Ke tak boleh? Kalau kita tak faham, memang tak faham lagi. Tak nampak ni, jadi keruk habis muka. Ni malah nak tubik was pelek. Banyak lagi ada. 2-3 guni ke ada. Kita berok, lepas berok kita tak basuh, kita ambil wuduk. Ambil wuduk. Bila ambil wuduk, terakak tak lagi? Hadas kita. Terakak dah hadas. Bila terakak hadas, najis ada tak? Najis ada punggung. Semayang boleh? Tak boleh. Pasal apa? Ada hadas? Tak ada hadas. Ada najis. Bila ada najis, basuh berok. Baru kita semayang. Boleh tak? Boleh tak apa? Pasal apa pula tak boleh? Tapi orang tak suruh buat gitu, jadi peling habis. Nak khabar, nak suruh nampak akal kita ni biar bergerak. Jadi akal duk gerak, jadi dia lambat fikir. Ni auto belaka, tak main manual dah. Biar nampak. Tapi syarat bila kita basuh berok, jangan jamuh kemaluan. Batal wuduk pula. Faham tak? Jangan kita gonyong ke tangan. Takut pelanggar? Tidak syarat. Kita basuh dengan tangan. Basuh dengan raket badminton lah pun tak ada masalah. Tidak syarat pegang. Nampak? Jauh haji mari. Orang ketel mari. Allahu Rabbi. Bagus. Jadi kita berhenti kat tu lah. Kita sambung pasal kita ada sedikit soalan. 10 minit lagi boleh untuk soalan. Jadi kita berhenti dekat tu, dekat pasal bermula fardu mandi itu 2 perkara, insya-Allah. Kita akan sambung apa benda ni? Kita akan sambung insya-Allah kita sambung kuliah ni di Masjid Saidina Ali Abu Talib Bukit Sekilau, Kuantan. Bukit Sekilau. Jatuh pada 17 hari bulan 11. Kuliah
bulan November ni 17 bulan 11 hari Isnin, Masjid Saidina Ali Abu Talib, Bukit Sekilau, Kuantan. Sambil-sambil dengar, sambil-sambil jawab soalan, sambil dengar kemuskilan agama, berilah sumbangan dah. Jadi ada tong-tong tu berjalanlah. Nah, insya-Allah. Dulu kita duk duk beli benda-benda tak ada faedah. Tak. Berderma ni lain. Dia kita boleh belanja akhirat. Tak. Kadang-kadang kita beli benda tak ada faedah, apa ribu-ribu. Spoiler saja 600 riyal, spoiler kereta. Tak. Cokeng belakang, tapi derma masjid sekian aje. Nah. Jadi rugi. Nah, bukan kata benda, bukan kita marah. Mu nak buh tair rain sport ke nak apa, tapi kurang-kurang kalau mu spoiler 800 riyal, berilah 50 riyal dalam tabung surat. Boleh tahan kira. Nak. Tak rugi. Ma yang kusumalu min sadaqah, tidak akan rugi harta yang kita beri dengan sebab sedekah. Tak akan kurang. Kalau bertambah ada. Masa ni kita tak nampak, tapi bila kita bertemu dengan Allah dalam alam barzah nanti, baru kita rasa kalau aku tahu macam ni, aku nak sedekah sekalian harta. Nak. Kata mayat. Nah, tapi kita belum menjadi mayat. Kita tahu dah cerita ni daripada wahyu, kita beri dulu. Tak mesti sepenuh harta. Nak, beri. Kalau kita dalam bank ada 1000 lagi duit, apa salah kita beri 10 riyal? Nak, 1000 dia ada dalam bank. Nah, baru tinggal 990. Nak, Sayyidina Usman ada 1000 bagi 500. Sayyidina Abu Bakar ada 1000 bagi 1000. Nak, esok belum tentu kita hidup. Nah, kena molek orang panggil kita almarhum. Almarhum. Almarhum sebenarnya bukan orang mati, tapi jadi lumrah orang Melayu dipanggil orang mati. Nah, almarhum sebenarnya maknanya orang yang mendapat rahmat. Nampak? Sebut dengan isim tapi maknanya doa. Mudah-mudahan Allah beri rahmat. Jadi almarhum ni kata tok guru kita, tak mesti orang mati, orang hidup boleh kata almarhum. Nah, sebab almarhum man ruhima, mereka yang dirahmati, dapat kasih sayang Allah. Tapi kita orang Melayu almarhum orang mati. Nah, sebenarnya almarhum bukan orang mati, hidup dan mati semua berhajat kepada rahmat kasih sayang Allah. Nah, jadi almarhum boleh kita kata pada orang hidup, tak ada masalah. Nah, esok kita hantar surat ke bos jabat kita sekali, tulis kepada almarhum Tuan Haji. Tengok dia kata gua ni. Gamuknya dipanggil kita terus dalam bilik. Gua ni nak suruh aku mampu dah. Nah, dia salah faham. Bukan almarhum maknanya orang yang mudah-mudahan Allah beri rahmat kepada dia. Baik. Kita tengok soalan. Sekiranya seorang perempuan belum bernikah hamil dan setelah mendapati dirinya hamil, maka dia bernikah dengan laki-laki yang bertanggungjawab ke atasnya. Apabila anak itu lahir dan anak itu adalah perempuan, adakah laki-laki suami layak menjadi wali kepada anak itu bila anak itu berkahwin nanti? Ini kerana kejadian sebegini banyak terjadi pada zaman ini. Baik. Masalah anak zina. Anak tak berzina, anak daripada wati ataupun hubungan zina. Baik. Jadi bila berzina, na'udzubillah, lahir, mengandunglah anak luar nikah, anak zina, anak haram. Tak. Orang Melayu dulu panggil anak haram berjadah. Minta maaf lah, dia bukan berjadah, daripada perkataan Arab ziyadah. Nah, anak tu lebih daripada hubungan yang tidak direstui daripada syarak, tiba-tiba lebih, 2 jadi 3. 3 tu dipanggil ziyadatun, lebih. Ziyadah, jadi orang Melayu panggil berjadah. Jadi gitu. Sebenarnya anak ziyadatun, anak yang lebih daripada hubungan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Asal 2, boyfriend girlfriend, lebih jadi seorang lagi, anak prank pula tu big. Nah, mereka panggil anak haram ziyadah sebenarnya. Baik. Anak ni perempuan, ayah ni bila ngandung anak haram, penzina laki-laki, dia kahwin dengan mak ibu zina. Jadi bila dah besar, bila-bila nak nikah, boleh jadi wali ke tak? Tak boleh. Nampak? Tak boleh. Bing pun tak boleh. Bing mak. Orang tanya Nabi dah guana ni, bing siapa? Nabi jawab al-waladu lil firash. Anak ini bing tika. Tika tu mak lah. Nabi ibaratkan sebagai lembek. Macam tika kan, orang puan ni dia macam tika, kalau lelaki mari duduk dah tika. Dia gitu. Tak. Ayah boleh batu. Boleh batu ni maknanya tak boleh kepen, tak boleh benda. Batu hukumnya tak boleh jadi wali. Tidak mempusakai, tak batal wuduk. Tak batal wuduk. Pasal apa? Pasal mak budak tu dia jimak di dalam perkahwinan. Faham tak? Bila jimak dah mak anak, tak batal wuduk. Walaupun bukan anak kita.
Nampak lagi? Jadi perkahwinan sah dengan perempuan yang ada anak. Dua mazhab kata sah. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i sah kahwin dengan perempuan yang sedang hamil. Cuma mazhab Hanafi kata kena tunggu beranak dulu, anak haram baru boleh jimak. Mazhab Syafi'i kata boleh jimak dah, cuma makruh, sunat tunggu beranak. Faham lagi? Hak lain tu mazhab lain. Jangan peling. Dah? Saya ingin bertanya kepada Ustaz, apakah hukum bila saya menyatakan kepada rakan-rakan dalam masjid ingin menyembelih lembu pada Aidilfitri, ingin menjualnya? Ada rakan saya nyatakan hukumnya haram. Dan apa yang saya faham haram terjadi bila berjual beli dalam masjid. Bolehkah Ustaz terangkan pada saya? Jadi orang jual lembu dalam masjid, dia cerita. Jual beli lembu dalam masjid hukumnya memang haram lah. Kalau jual beli itu dalam masjid, akad jual beli, saya beli lembu awak, saya jual lah. Saya beli lembu awak dengan 1,000, saya jual lah kata penjual dia. Hak tu yang haram. Nak masalah sah. Cuma kalau benda ni berkait dengan ibadah seperti ibadah korban, kita boleh mengiklankan di dalam masjid kerana dia ada kaitan dengan ibadah. Jadi siapa yang nak membeli lembu bolehlah melakukan urusan sini selepas daripada semayang nanti di luar masjid sana. Boleh iklan. Bukan orang panggil promosi jualan beli tak dalam masjid. Kerana apa? Nak cerita tentang, sebab masjid bukan semayang saja, tempat macam-macam benda. Cuma beberapa perkara Nabi larang, di antaranya akad jual beli. Jadi bila kita nak iklankan jual beli boleh. Siapa yang nak akad jual beli, siapa nak beli tak bayar lagi, sesal nanti malam ni kerana esok kita nak sembelih dah di luar masjid sana. Tu imam buat lagu tu comel. Jangan bila dengar esok nak sembelih dah nyegi akad lalu jual beli malam ni. Sibuk kali akad jual beli dalam masjid. Perbuatan ini dilarang oleh agama. Walaupun jual beli itu sah mengikut pandangan jumhur ulama. Akad jual beli sah, cuma perbuatan itu dilarang. Adakah kena kifarah dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut juga jika bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan, tetapi berbuka dengan makan nasi dulu sebelum bersetubuh? Dia juga nak ngelak lagu ni. Apa dia tanya ni? Baik, menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, sesiapa yang batal dah puasanya kemudian barulah dia melakukan jimak, nampak? Maka tidak dikenakan kafarah 2 bulan berturut-turut. Yang kena 2 bulan kafarah puasa 2 bulan berturut-turut ini. Baik, jadi kalau orang ni dah batal dengan sebab lain, umpamanya dia batal dengan makan nasi, batal dengan minum air, baru melakukan jimak itu haram, berdosa besar. Persetubuhan itu haram, Tuhan benci buat lagu tu, cuma tak kena kafarah di segi syariat fiqh dalam mazhab Syafi'i. Kafarah ni membatalkan puasa Ramadan dengan jimak. Dia gitu. Jadi jimak dulu yang membatalkan puasa dia, kena kafarah. Dia gitu. Adakah batal solat seorang imam jika dia terus bangun untuk rakaat ketiga tanpa duduk tayat awal? Sedangkan semua makmum menunggu dalam tayat awal. Lepas itu si imam tersebut turun duduk tayat awal semula. Batalkah? Makmum tayat awal, tu imam berdiri rakaat ketiga. Batal ke tak? Tak batal lah. Kerana tu imam hanya meninggal sunat aba'ah, bukan meninggalkan rukun. Kalau tinggal rukun, kalau salah tak batal lagi. Jadi tu imam tersalah, dia berdiri betul. Bila berdiri betul dah, tak boleh turun balik sebab telah bersepakai dengan rukun ataupun rakaat yang lain. Jadi bila kita baru nak berdiri betul, turun balik sujud sahwi. Tapi kalau dah berdiri betul, jangan turun. Kerana bukan turun untuk rukun, turun untuk sunat. Nampak? Tapi imam terlupa turun juga, maka tidak batal lah tu imam lagu tu kerana terlupa. Imam yang sepatutnya tak turun dah, dia turun juga padahal dia berdiri betul dah, tidak batal syarat dengan lupa. Kalau imam dah berdiri betul, sengaja turun pula meninggalkan rakaat yang telah bersepakai dengan dia, batal tu imam. Dia lagu tu. Jika imam tu orang kafir, kita perlu qada atau sembahyang semula jika masih dalam waktu. Qiyas dengan benda-benda lain sekalipun bukan masalah ini saja, masih dalam waktu dia panggil ulang, i'adah. Kalau habis dah waktu dia panggil qada. Kita buat tadi tak jadi, kita buat balik masih dalam waktu, dia panggil i'adah, tak panggil qada. Tapi bila dah habis dah waktu, dia panggil qada. Kaedah dia gini, kalau kita dang 1 rakaat di dalam waktu, dia panggil tunai. Dang 1 rakaat, orang masuk waktu lain, dia panggil qada. Contoh, umpamanya kita baru bangun tidur, ataupun kita terlupa, kita tengah aku belum semayang asar lagi, ambil wuduk semayang, Allahu Akbar, dapat 1 rakaat, orang bang maghrib, dia panggil semayang tu tunai. Tak dang 1 rakaat, orang bang maghrib, semayang tu qada. Nampak tak? Ingat tak apa? Soalan seterusnya kita baca laju-laju lah. Apa hukum akikah
kita yang berada di Malaysia tetapi kita akikah korban di negara lain, harus? Tak ada masalah. Dan yang afdal, kita duduk cari makan di Kuantan, asal beranak Terengganu. Tapi cari makan di Kuantan, afdalnya orang fakir miskin di sini biar dapat rasa daging korban kita. Sini tempat kita cari rezeki, jangan buat balik terus tempat lain. Tapi kalau kita, tempat kita banyak dah orang akikah dan korban. Umat Islam di Kemboja, di mana-mana dah, di mana? Di Afrika, dah, kebuluran dan sebagainya, afdal kerana mereka lebih susah. Nah, kita atur niat piti, niat wakil korban dan sebagainya, biar dia bagi di rumah. Nah, cuma hak dalam keadaan biasa, normal macam ni, kalau kita cari makan Kuantan, biar orang Kuantan ni makan sedikit. Jangan bila lepas korban, bola bonek belaka, balik Terengganu. Jangan buat kerja lagu tu. Ramai bagi buat lagu tu. Nah, dah lah tukang lapar, pun tak berilah hadiah dia sepuku. Nah, pasal hadiah, nak kata dia orang miskin, beri dia sedekah. Nah, tak. Bila lepas timang-timang berbola bonek sebesar, balik Johor, balik Kuala Lumpur, dia mesti orang miskin dapat rasa sedikit daripada daging mentah yang dikorbankan di bumi tempat dia cari makan. Tapi kalau kita nak buat lagi serema di Kemboja, di Filipina, di Mindanao, boleh, tak ada masalah. Dia ambil hak mana yang lebih afdal. Berapa patah perkataan tidak disengajakan, dan tidak disengajakan di dalam semayang. Benda maksud dia ni bolok walk kali. Mungkin dia tanya, kalau kita tengah semayang, berapa patah perkataan cakap dak batal semayang, gitu kot maksudnya. Mudah-mudahan begitu, baik. Tidak ada sebut dalam hadis yang sahih secara sarih berapa patah kalau tak sengaja dak batal. Ini ulama beristihad daripada beberapa hadis yang berlaku di masa zaman hidup Rasulullah SAW. Jadi ulama fiqh mazhab Syafi'i yang ramainya mengatakan lebih kurang 4, 5 atau 6 patah dimaafkan. Kalau tidak sengaja. Umpama sepatah 2, kita tengah semayang, kita tengah semayang, isteri kita tanya, abang, tak mau makan nasi kita tengah semayang? No, kita jawab. Nampak? Dok ingat. No, 1, 2. Dua kalimah. Nampak? Tak batal. Pasal tak sengaja. Kalau sengaja, 1 patah batal. Nampak? Sengaja 1 patah batal. Kita tengok kucing mari dalam bilik kita tengah semayang, kita shh, buat gitu. Batal. Tak? Kalau banyak sangat memang batal lah. Lebih pada 5-6 patah batal lah. Tak? Umpamanya bini kita tengah semayang, kita pun tanya dia. Kita tak semayang, kita duduk luar. Yang kat mana kau tu? Ni lauk nasi. Ikan goreng pun kat nak makan nasi. Bini kita tengah semayang. Kan ikan goreng dalam kabok. Kabok sama dah saat ni. Belacang bawah peti sejuk. Tu batal gitu, banyak sangat. Orang puang kau gitulah. Kalau baru nikah je dia ubuh suami dia tolong ubuh nasi. Bila nikah lama dah ubuh diri. Patut isteri dia kena ubuh sampai mati suami kita tu. Orang puan ingat, kalau suami nak makan nasi, kita kena tahu masa mana. Dia tanya dia, pukul berapa nak makan? Berapa minit lagi? Saya nak siap sedia. Kena tanya. Macam mana? Macam restoran, macam dalam kedai-kedai makan. Kena gitu. Benda nak makan hari ni, saya capuk politik celup tepung, macam-macam. Boleh tanya dia resipi. Apa benda dia nak makan? Hal tu. Ni tak suami bos diri cari lauk, dok jumpa ikan goreng, sekor sedik celup meja. Bos ikan goreng. Patut kena hidang. Piping tangan suami duduk kat meja. Silakan makan bang. Kalau tak sedap, saya buat lagi sedap. Kalau tak kena, komplain lah. Silap saya tu. Baru tu isteri solehah. Bila dia makan, suami dah jamuh lauk, barulah isteri boleh jamuh lauk. Lagi suami tak pegang ayam, tak boleh pegang ayam. Ada sini. Ada rumah buat gitu. Ayo. Kita tak ada jamuh lagi, dia sebelah dah ayam duduk dalam mulut. Molek-molek ada ke puang? Bukan hak sini. Jangan marah orang puang, bukan hak sini, hak puang hak kuatang. Jangan suami letak sendiri, biar kita yang letak. Pinggang tu biar yang paling mahal. Satu set RM500 untuk makan suami. Baru tu. Ni beli 500-600 bola robok. Kau duk konyoh malam raya. Macam orang wadah konyoh. Suami makan hak dia beli maiding ni. RM3 pinggang tu lelaki dia.
Nak why pay more? Nah, tok laki kata bukan pinggang hak makan kucing ni. Ha tak? Apa orang kau? Baru nikah mu suak aku suakmu. Tapi gitulah lumrah dak. Dah bila dah lama gitulah. Al-alamu mutaghayyirun. Alam ini dia berubah-ubah gitulah. Baru nikah dak, kalau baru tidur tengok orang tidur kan. Baru nikah hak. Ini dia paling tak lain. Yang baling ke muka ai lah. Seronok tengok muka you. Baru nikah 2-3 minggu. Lah ni anak 3 dah. Paling kena. Kalau paling Allah nak tengok muka abang. Kalau you paling kat ai nak mutah. Tak. Aduh. Sikit lagi soalan. Jadi tak dang kita baca di ni nah. Siang tak Iman nak balik makan nasi dah. Aduh lah. Saya daripada Kuantan pergi ke Kemamang ziarah, kemudian berniat terus ke Dungun. Saya solat Zuhur dan jamak Asar di Kemamang. Tiba-tiba separuh jalan saya batalkan niat, kerana sebab itu pulang ke rumah saya ulang solat Asar. Minta penjelasan kerana saya dengar ada pendapat boleh jamak tanpa had perjalanan jarak marhalah sekian. Baik. Bila kita pergi satu tempat yang sepatutnya bolehlah kita jamak, umpamanya 2 marhalah, 56 batu. Tapi sampai satu tempat tu memang kita nak pergi 56 batu 2 marhalah. Umpamanya siapa di Kemamang tak nak pergi Dungung 2 marhalah lah. Siapa Kemamang kita semayang jamak umpamanya, semayang qasar umpamanya. Tiba-tiba kita batalkan musafir kita. Nah, bila kita batal musafir balik lagu mana? Balik semayang yang kita buat dalam musafir yang kita batalkan mengikut pendapat yang lebih kuat, jatuh semayang sunat. Melainkan kita pergi tu lebih daripada hak 2 marhalah dah, barulah kita buat tu tidak jadi semayang sunat, sah jadi semayang orang musafir. Contoh, sebab kita keluar daripada Mukim Kuantan, barulah boleh kita jamak qasar. Nah, katakan ni Mukim di sini, Mukim Kuantan. Okey, satu sampai ke Mukim Teluk Cipedok ke apa? Mukim Besrah. Baik. Tak syarat kita sampai di 56 batu. Bila kita nak pergi Terengganu, lebih pada 56 batu. Sampai di Besrah baru 3 batu. Contoh, 3 batu keluar pada Mukim Kuantan, boleh dah kita mula jamak qasar. Nah, bila kita jamak qasar di Besrah, kita batal balik, nak balik semula rumah, tak jadi musafir, semayang tu kena buat semula. Sebab kita buat asar tadi belum masuk waktu. Faham tak? Sebab kita batalkan semayang, kita batalkan musafir, kita berada pada tempat yang belum lebih pada had boleh jamak qasar. Tapi kalau kita sampai Dungung dah, kita semayang, kita batal balik, tak jadi balik Terengganu, jadi semayang musafir dah, pasal Dungung lebih pada 56 batu dah. Itu pendapat yang paling kuat. Faham lagi? Nah. Kemudian, bolehkah kain batik pelekat yang ada gambar binatang, gambar wayang kulit dibawa semayang? Boleh, tak ada masalah. Dan hukumnya makruh semayang dengan benda-benda yang ada gambar. Nak, kerana Nabi pernah semayang nampak macam burung lekat pada yang jenis kait lah zaman dulu, bukan comel macam learning. Kait pada lasir. Nabi kata benda ni kain lasir. Nabi suruh koyok buat tu. Koyok buat 2 suku-suku. Tak, Nabi suruh buang daripada situ. Ini mengingatkan kepada dunia. Daripada hadis inilah ulama beri kupasan yang begitu panjang. Akhirnya 2 perkara yang perlu kita beri peringatan. Jangan semayang pakai baju ada gambar-gambar yang menyebabkan jadi perkara tu ingat pada dunia. Jangan pakai baju yang tulisan tu terang sangat. Nah, baju walaupun gambar bukan gambar yang haram. Gambar haram, gambar orang puang, gambar orang tiung. Ni macam-macam. Semayang Jumaat gambar anjing ada atas belakang. Semayang Jumaat 16 ekor anjing belakang. Black dog bone. Faham tak? Berat menanang. Kita ni nak minat, jangan sampai perbodohkan diri. Nak minat lah, jangan sampai jadi dibodohkan oleh orang. Orang kata anak dia pula bodoh kat ni. Nak pakai baju orang puan duk tiung. Nak buat benda. Nak nikah dah tiung. Tak cakap nak tiung. Nak yang beli baju gambar orang tiung. Orang duk berombeng baju atas belakang. Bodoh. Naik motosikal. Orang tengok atas belakang. Nak kalau duduk belakang dalam sos semayang makruh. Walaupun benda yang haru, macam gambar yang haru ni, gambar benda, gambar caku, caku makruh kau. Kita pakai baju gambar caku, ada cok, ada skrulebar atas belakang. Nak orang sos belakang main tengok, oh molek skrulebar ni. Faham tak? Lala dalam rokok bahang maliki yaumiddin. Tu. Jadi tasywi, mengganggu orang. Lagi pula yang ada tulisan yang jangan jelas lah. Batu kalau ada tulisan, masuk baju lain kot luar. Tak, masuk baju lain keluar ada tulisan, kadang-kadang pengakap
Nak pengakap dan sebagainya. Nah, persatuan burung ketitik, baluk makmur. Nampak duduk atas belakang. Jadi orang belakang duduk baca. Kita tak baca, kita tukang bakar. Orang belakang baca. Oh, Caltech. Ni Shell. Dia duduk baca. Kadang-kadang logo tu imam tu dia baca. Tu imam pakai belakang ada logo. Nak dia baca. Kipas duduk. Oh, ni gajah berkipas. Duduk main gitu. Nah, jadi hukumnya lara. Bila lara, akhir sabab daripada kita. Baik. Soalan yang terakhir yang kita tak sedang baca ni banyak lagi, kita akan baca insya-Allah di masjid tadilah, Bukit Sekila tadi. Boleh tak kita semayang dalam keadaan gelap? Kerana ada orang kata semayang dalam gelap, kita semayang depan syaitan. Tak betul. Sunat semayang di dalam cerah. Kalau gelap pun biar ada satu lampu. Seperti mana Nabi SAW dan para sahabat, mereka menyalakan satu pelita dan semayang tahajud pada waktu malam. Bukan cerah macam kita lening, lampu banyak. Nak? Sedikit lampu. Jangan dalam gelap terus. Tapi awak kata semayang ngadap syaitan dalam gelap, tak benar sebenarnya. Tapi syaitan itu mudah mengganggu kita ketika di dalam gelap. Sebab tu jangan gelap sangat kalau tidur malam, biar ada sedikit cahaya. Nabi pun tak suka kita bergelap sangat. Siapa tak nampak benda, biar ada sedikit cahaya seperti pelita dan seumpamanya. Ada lampu kecil untuk buat tidur. Rumah kita pun jangan tinggal gelap sangat, biar ada satu lampu sekurang-kurangnya. Kerana nak menepati dengan hadis tadi, Nabi tak suka pasal gelap sangat. Melainkan kita blackout tu lain lah. Semayang gelap sangat tu lain. Bukan kita sengaja. Syurga isteri diletak tapak kaki suami. Adakah syurga suami juga diletak di tapak kaki isteri? Tak betul lagu tu. Seorang perempuan bila dia belum lagi berkahwin, jadi syurga mana? Takhta aqdamil ummahat, di bawah tapak kaki ibu. Bila dia berkahwin, ulama-ulama kata dia wajib taat kepada suami dulu daripada ibu dan bapa. Katakanlah ibu bapa dia kata kena buat lagu ni, suami dia kata jangan buat lagu ni, kena ikut suami dulu. Sebab tu ingat, bila kita berkahwin, kita kena taat kepada suami kita. Nabi kata kalau keluar nanah daripada kepala sampai kepada tumit, isteri kena jilat dengan lidah sampai licin, sutir badan suami. Dia panggil belum lagi menunaikan hak suami. Kena faham lagu tu. Isteri zaman sekarang memang tempah tiket neraka free. Naknya tonyengnya, lawangnya, jerakah ketut lelaki. Kena pakak dia besar sikit. Untuk bini gaji 5,500 kontraktor. Lelaki 300,500 konduktor. Ikut dia nak suruh. Nya polah telinganya, tonyoh dari macam-macam. Jangan cari neraka cara lagu tu. Kalau kita tak mutaat kepada suami, dak payah kahwin. Nak anak, bela anak kucing. Pada kita kahwin, cari neraka free. Buat susah. Baik, bila kita kahwin, ayah dan mak nombor 2. Taat wajib, hormat wajib. Hukum mendulukan ketaatan suami dulu. Suami mana tak nak suruh lawan mak bapak. Tapi ulama buat misal, kalau nak balik rumah ayah, suami kata tak usah pergi ya. Kalau pergi berdosa. Nampak? Besarnya suami di dalam Islam. Faham? Suami wajib taat pada ibu bapa walaupun dia kahwin 4 orang isteri dah. Ada 8 orang mertua. 16 orang ipar umpamanya. Tetap ibu dan bapa sampai kiamat. Faham? Isteri pindah kepada suami, hak suami tetap taat pada ibu bapa, bukan taat kepada suami. Faham? Jadi terbalik sekarang, orang puang telah bernama isteri, taat ibu bapa, dak taat suami. Suami telah bernama suami, ditaat ke isteri, dak taat ibu bapa dah pula. Dia kata, tak mau balik rumah bapa you. You balik seorang Nampak? Balik suami seorang. Dan mak ayah tu mana rumah dak balik, dia ada hak mustahak. Lebong tipu. Padahal bini sombong, tak mau balik rumah kapung apa semua. Tak. Bini lagu ni kita kena ajar dia. Ajar. Kalau kita dah ajar, nyaknya ke dia. Dia mati kat gigi dalam keadaan kurang ajar. Nampak? Jadi kita kena ajar biar tak ada kurang ajar tu. Jadi terajar dia. Dia lagu tu. Orang puan ni kena ugut sikit baru dia takut. Dia kalau jenis cakap-cakap tak akal, dia bitih. Senang. Kalau kita nak bujuk, kita tak ada bujuk. Tengok orang puan tak, kalau muka dia catung nak marah, kita kata nak marah. Kita tak sah gitu dak baik sah, ngajuk jadi ngajuk. Payah benda buka beg PTV 500. Tak ambil 500. Abang saya. Tak baik 500 wi 5,000. Hilang orang puan kau. Memang tak ada agak kering belebong. Bukan hak sini ni hak baluk.